Siri 3. Ciri-ciri pemimpin yang adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung siri kepimpinan kita. Tajuk siri 3 ialah ciri-ciri pemimpin yang adil. Saudara dan saudari, ramai orang menyangka pemimpin yang baik ialah pemimpin yang pandai bercakap. Ada yang menyangka pemimpin yang baik ialah pemimpin yang mempunyai jawatan tinggi. Ada juga yang menganggap pemimpin yang hebat ialah pemimpin yang mampu memberi pelbagai bantuan. Tetapi dalam Islam, ukuran seorang pemimpin bukan terletak pada popularitinya, bukan pada kekayaannya, bukan pada pangkatnya, tetapi pada keadilannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat ihsan dan memberi kepada kaum, kerabat serta melarang daripada perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Perintah berlaku adil datang terus daripada Allah. Mengapa? Kerana keadilan adalah asas kepada keamanan sesebuah negara. Tanpa keadilan, undang-undang hilang makna, rakyat hilang kepercayaan, negara mula rosak dari dalam. Lalu, apakah ciri-ciri pemimpin yang adil? Pertama, meletakkan kebenaran mengatasi kepentingan diri. Pemimpin yang adil tidak akan mengubah keputusan hanya kerana melibatkan kawan sendiri, tidak memilih bulu, tidak melindungi orang yang bersalah hanya kerana mereka mempunyai pangkat, wang atau pengaruh. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Kedua, berani membuat keputusan walaupun pahit. Kadang-kadang keputusan yang adil tidak popular, tetapi seorang pemimpin memahami bahawa lebih baik kehilangan undi daripada kehilangan reda Allah. Ketiga, tidak menyalahgunakan kuasa. Kuasa digunakan untuk menjaga rakyat, bukan menekan rakyat. Kuasa bukan lesen untuk melakukan apa sahaja. Kuasa ialah amanah yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, mendengar semua pihak sebelum menghukum. Pemimpin yang adil tidak terus menghukum berdasarkan khabar angin. Beliau akan menyiasat, mendengar kedua-dua belah pihak, meneliti bukti, barulah membuat keputusan. Inilah asas keadilan. Kelima, mengutamakan kepentingan negara melebihi kepentingan parti atau kelompok. Apabila seseorang dipilih menjadi pemimpin, beliau bukan lagi pemimpin kepada penyokongnya sahaja. Beliau ialah pemimpin kepada seluruh rakyat, yang mengundi, yang tidak mengundi, yang menyokong, yang mengkritik. Semuanya berhak mendapat layanan yang adil. Keenam, sanggup menerima teguran. Tiada manusia yang sempurna. Pemimpin yang adil tidak takut dikritik. Malah, beliau menghargai teguran kerana ia membantu memperbaiki kelemahan. Pemimpin yang menutup mulut rakyat sebenarnya sedang menutup jalan menuju keadilan. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahawa terdapat 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat, dan salah satu daripadanya ialah pemimpin yang adil. Bayangkan, di saat matahari begitu hampir, tiada tempat berlindung, tiada harta, tiada pangkat, tiada pengawal, tetapi seorang pemimpin mendapat naungan Allah hanya kerana beliau berlaku adil ketika memimpin. Itulah betapa tingginya nilai sebuah keadilan. Akhir sekali, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kurniakanlah kepada negara kami pemimpin-pemimpin yang adil, yang takut kepadamu lebih daripada takut kehilangan jawatan, yang mempertahankan kebenaran walaupun sukar, yang menjaga amanah dengan penuh keikhlasan, dan jauhkanlah kami daripada pemimpin yang zalim, tamak dan menyalahgunakan kuasa. Kerana apabila pemimpin itu adil, rakyat akan hidup dengan tenang. Apabila pemimpin itu amanah, negara akan menjadi kuat. Dan apabila pemimpin itu takut kepada Allah, keberkatan akan turun kepada seluruh negara. Jumpa lagi dalam siri 4, mengapa sesetengah pemimpin gagal walaupun bijak. Semoga bermanfaat.